Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak pergi hantar aku nak pergi hantar anak aku tuition sekejap dekat Bami. Anak aku dia nak ambil SPM tahun ni, jadi bulan puasa macam ni pun tuition lah, right? Tuition dia, kalau korang tahu tuition PTTI tu tuition famous juga lah, right? So dia punya tuition daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 6 petang. Lama tuition dia, pukul 8 hingga pukul 6 petang. So aku nak pergi Bami, aku daripada Putrajaya, aku tak nak naik motor. Tu jauh lah kan. Aku nak naik kereta. Okay, nak naik kereta. Okay, aku nak panaskan enjin dulu. Okay, panaskan enjin sekejap, sementara tunggu dia turun. Lepas tu boleh bergerak lah. Okay, sekejap lagi kau tengok video ni sampai habis. Okay,
Okay guys, aku dah pun hantar anak aku dekat tuition ni. Titik air kau nampak tak? Sebelah botol garage Empire RCS Aita. Ni cikgu dia kot. Buat stres ya. Okay, right. So sini dekat kat Bandar Baru Bangi. Right, Bandar Baru Bangi. Okay. Ni korang yang bukan orang Selangor. Okay. Inilah dia Bandar Baru Bangi. Okay. Right. Oh, ada direct D sini. Direct D dekat Bandar Baru Bangi. Dia phone. Bangi ni kawasan padat dan kebanyakan dia punya populasi dia orang Islam kita lah. Okay. Orang Islam kita dan banyak juga usahawan-usahawan orang Islam kita yang buka kedai di Bangi ni. Alright. Bangi ni dah macam Kelantan kot. Banyak kedai-kedai orang Islam. Kalau korang pergi dekat depan sana tu, yang tu kan ada apartment tu, situ banyak butik-butik, banyak jual pakaian-pakaian perempuan lah, hijab lah, apa benda. Sorry guys, kita habis sikit. So apartment ni dia ada banyak kedai-kedai orang Islam kita di Bangi ni. Right. So kalau korang tengok sebelah sini banyak ni kedai orang Islam. Sini dia komplek PKNS Bangi kan. Sini ada banyak. So Bangi ni majoritinya orang Bandar Baru Bangi, bukan Bangi, Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi majoritinya orang Islam kita. So bagi korang yang tak pernah datang Bangi, tak pernah tengok Bangi, so inilah Bangi pada pukul 8 pagi. Pada pukul 8 pagi di bulan Ramadan. Okay, so tak banyak lah kedai buka. Kalau bukan bulan puasa mungkin lah banyak kan, orang sarapan semua kan. Right? So inilah dia Bangi. Bawa korang jalan sambil hantar anak aku. Right, bateri ni dia ni jalan keluar daripada Bangi, daripada Bandar Baru Bangi. Aku nak balik ke rumah aku lah di Putrajaya. Right. Ni memang jalan keluar daripada Bandar Baru Bangi, jalan biasa lah. Okay. Jalan ni daripada dulu sama je lah macam ni. Okay, kalau korang perasan kan, sebelah sini yang aku tunjuk ni, dulu sini kedai Tom Yum tau, kedai Tom Yum besar nama Soho. Kalau orang yang dah lama duduk Bangi dia tahu lah kan. Aku pun duduk dekat Putrajaya ni kat 10 tahun dah. Bukan 10 tahun dah berbelas tahun duduk kat area Putrajaya ni. So sini dulu adalah kedai makan kedai Tom Yum, restoran Tom Yum, nama dia Soho. Famous juga lah, tapi tak ramai orang. Aku rasa sebabkan dia tutup dah jadi Yusuka sekarang ni, tak ramai orang. Daripada dulu dia tengok kedai tu tak ramai orang, tak tahu sebab apa. Tapi kedai besar lah, kedai besar. Kalau orang yang duduk Bangi dia tahu lah, dia tahu. Okay, sekarang ni kita nak keluar daripada jalan keluar Bangi ni, nak naik ke Kajang Sip. Okay, nak naik ke Kajang Sip. Sip ni panjang dia daripada kalau straight Kajang Sip ni, dia kalau ke arah selatan dia akan membawa kita ke Seremban. Kajang Sip dia akan membawa kita sampai ke Semenyih.
kan. Jalan dia pun dah dibesarkan, dia punya laluan, dia punya exit kemas lah dia punya pembesaran ni. Sebab sini kalau hari kerja kan, kalau hari kerja memang jam lah, memang jam, memang dah jam kan. Jam pun tak lama, jam kalau hari kerja pun pukul 7 jam sampai pukul 9, lepas tu keluar lah. Terus boleh jam balik pada petang kan, buat setengah jam. Boleh biasalah buat setengah jam sampai lah buat 6, 7. Okay, itu je lah masa jam dia kan. Kalau dia macam ni ni macam ni, hari ni hari Sabtu kan. Dia tak jam mana pun lah, dia tak jam mana pun macam ni okay kan. Rasa besar balik kan. Right, so sekarang ni dah sampai dekat sini. Itu depan tu, kalau nampak depan tu kan, depan tu itu Hospital Serdang, right, Hospital Sultan Idris Shah. Dia dah di rename, bukan rebrand, dia rename Sultan Idris Shah. Ataupun dulu kita panggil Hospital Serdang lah, masih Serdang lah, masih Hospital Serdang. Hospital Serdang ni setahu aku dia punya specialty dia adalah jantung. Makanya orang ada masalah jantung, selain daripada IJN, dia akan ke Hospital Serdang, right. Sekarang aku nak masuk ke highway ni, highway ni jalan apa yang panggil siaran apa benda tu. Lama je berjaya, tapi aku tak tahu dengan dia punya nama jalan ni. Kecuali yang jalannya aku kerap lalu lah. Ini Air Resort. Okay, Air Resort, Air Connexion. Kat sini, sebelah sini kau nampak tu, itu Air Resort.
Presin 10. Presin 10 ni tempat rumah-rumah PM. Rumah PM tu, rumah rasmi dia kan. Sini rumah-rumah pegawai besar, pegawai biasa, pegawai besar. Pegawai besar duduk Presin 10. Rumah style banglo. Dan dia kebanyakan yang duduk Presin 10 ni rumah beli lah, rumah beli. Dia tak ada sangat quarters, dia rumah beli. Pegawai yang beli lah. 10 lah. Ini dia Presin 10. Nampak kan? Ini dia Presin 10. Nampak. Okay. Ini cuaca elok lah. Cuaca elok. Ini dia Presin 10. Kita dah masuk Presin pertengahan di antara Presin 8 dan juga Presin 9. Sebelah kanan ni adalah Presin 9. Sebelah kiri ni adalah Presin 8. Okey, Presin 8 lah. Sebelah kanan Presin 9, sebelah kiri Presin 8. Dan sebelah kalau tengok sini, sini banyak quarters lah. Ni semua quarters. Ni semua quarters. Aku pernah duduk Presin 9 ni 12 lama lah, tahun 2009, 2010, 2011. Ni lah kat mana duduk Presin 9. Aku duduk 3 tempat di Putrajaya ni. Lepas tu aku pindah ke Presin 8. Quarters. Sekarang ni aku nak beli rumah sendiri di Presin 5. Jauh sikit lah. Ni bangunan SPRM Azam Baki duduk sini lah. Azam Baki. So sekarang ada kes kan. Azam Baki duduk sini lah. Dia kat sini kan. Berhenti lah kot. Dan macam lah berhenti. So ni SPRM. So ini di antara yang terbaru Petronas buka dekat Presin 8. Dapat Petronas balut lagi dia punya. Nampak dia dah clearkan dulu sini banyak pokok. Dia clearkan, nampak cantik lah kan. Nampak cantik kan. Cantik lah. Dan so ini kita nak masuk ke Presin 2 Presin 4. Presin 4. Ni kita nak masuk, kita nak straight ke jambatan. Cantik kan dia bagi ni papan bulan-bulan mulia ni. Ni semua baru. Orang tengok tu parking lot tu banyak dia orang datang, geng-geng Honda lah, geng-geng Myvi lah, dia orang show off kat sini lah. Dia orang titi ke show off titi kat sini kan. Banyakkan ni tempat orang buat titi kereta lah right? So itu bangunan KPKT, Kementerian Komeng. Itu bangunan apa KKDW, Kementerian Zahid Hamidi. Lepas tu ni apa nama macam tu lah, keluarga kot, Kementerian Keluarga. Okay, ini Presin 5 Presin 4 sorry, masuk Presin 5. Ni Presin 4 Putrajaya. Bawa pun jalan lagi. Ni abang ni, brother ni anak kerja Malaysia dia. Pasal kerja mana datang sini nak kerja dia. Itu jambatan Peguam Negara. Jambatan Peguam Negara. Right. Korang jangan marah aku yang bawa kereta bang Gera ni. Relax. Kita tahulah kita sikit di sini. Buat slow je. Nampak? Okey. Tu Peguam Negara. Ni bangunan KPKT. So tinggi bangunan ni. Kan tengok nampak. Tinggi. Bangunan dia menarik kan. Dan tengah ni ada kedai tom yum ni.
Bangkok Grill. Malam-malam meriah ni. Ramai orang. Datang bulan tak puasa pun dia buat sarapan. Kan? Okay. Ni kita nak masuk PC5. Ni kita nak masuk PC5. Kau nampak PIC tu? Nampak tak hujung tu? Hujung tu tadi. Okay. Ni PC5 PIC. PIC PC5.